Bismillahirrahmanirrahim. Hormatku untuk ayah. Babak 1 mengisahkan tentang seorang anak hidup bersama ayahnya yang mengidap strok seumur hidup. Haziq, seorang anak yang sangat rajin, menghormati ayahnya dan seorang anak yang sangat berdikari. Mereka hidup dalam serba kekurangan kerana ayahnya sudah tidak mampu bekerja untuk menyara keluarga. Semenjak ayahnya menghidap strok, Haziq kerap lewat hadir ke sekolah. Setiap pagi selepas subuh, Haziq akan menguruskan ayahnya mandi berserta sarapan. Haziq, kamu pergilah sekolah dulu. Nanti ayah cuba bangun perlahan-lahan. Alah, tak apalah ayah. Haziq nak uruskan ayah dulu. Baru Haziq tenang pergi sekolah. Okeylah kalau macam tu. Boleh ayah ya? Okeylah, boleh. Ayah. Haziq bersiap dengan pakaian sekolah untuk pergi ke sekolah dengan segera. Okey Haziq, kenapa kamu datang lambat lagi? Maaf cikgu. Jadi saya mandikan. Mandikan siapa? Kucing kamu. Kamu tidak banyak kali dah lambat. Setiap kali saya tanya mesti kamu jawab mandikan. Dah, pergi duduk. Itulah jawapannya setiap hari. Haziq tidak mahu menceritakan perkara sebenar kerana dia tidak mahu gurunya memarahinya atas alasan membantu ayahnya. Setelah selesai sesi persekolahan, Haziq akan mengutip tin minuman di kedai makan berdekatan untuk dijual bagi menampung makan malamnya bersama ayahnya. Haziq menghidangkan makanan malamnya 1 biji telur dadah bersama nasi putih. Itulah menu yang sama hampir setiap hari. Ya, jom makan. Apalah Haziq, kamu makanlah. Ayah kenyang lagi. Ha? Ayah kenyang lagi? Ayah makan apa tadi? Tadi kan Pakcik Jamal kau bagi roti canai tengah hari tadi. Ayah kenyang lagi. Oh, betulnya ayah Haziq makan ni? Betul, Haziq makanlah. Ayah, makanlah sikit.
Esok pagi. Terima kasih ayah. Belikan Haziq baju baru. Ayah nak tahu tak? Dekat sekolah kan, hampir setiap hari Haziq kena marah sebab datang lambat ke sekolah. Tapi makan exam Haziq semua tinggi-tinggi. Jadi semua cikgu puja Haziq juga. Ayah dengar tak Haziq cakap ni? Ayah bangunlah ayah. Ayah bangunlah. Ayah bangunlah ayah. Jangan macam ni ayah. Ayah bangunlah ayah. Jangan tinggalkan ayah. Ayah bangunlah ayah. Siapa Haziq sama ayah, bangun. Jangan macam ni ayah. Ayah. Keesokan harinya, Haziq menziarahi kubur ayahnya. Assalamualaikum ayah. Haziq datang ni. Ayah. Haziq rindu sangat ke ayah. Rindu sangat-sangat. Ayah. Haziq dah tak kuat ayah. Haziq dah jadi kuat sama ayah. Ayah tak makan Haziq ya? Ayah. Haziq rindu ayah. Tapi siapa nak hantar Haziq pergi sekolah lepas ni? Siapa nak teman Haziq? Haziq dah tak ada ayah. Haziq dah tinggal seorang-seorang. Dalam penjara
balik dulu ya. Esok Haziq ziarah ayah lagi. Assalamualaikum ayah. Babak 4. 1 bulan kemudian. Haziq, awalnya kau datang hari ni. Mulai hari ini saya letakkan datang lambat lagi ke sekolah. Cikgu, Kenapa baru sekarang kau dah berasa macam tu? sebab saya dah tak menikah ayah saya. Ayah saya dah tak ada dah, cikgu. Bukan cikgu tahu Haziq. Sebab cikgu selalu katakan cikgu tak tahu kalau ayah kamu sakit. Cikgu, saya maafkan cikgu. Babak 5. Bunyi loceng tamat waktu persekolahan. Ayah ibu pelajar datang menjemput. Haziq sedih mengenang ayahnya yang sudah tiada.